Bukan jenak. Tanda. Jenak tu. Jenak je. Oh, jenak juga. Apa entah namanya hari tu. Remong-remong. Timun, mentimun. Nah, entah tahulah timon ke apa benda ni, tomato ke bendi ke apa ke kan, tak tahulah. Apa ni maha guru kita, tuan guru? Tak kira lah besar ke kecil ke apa ke, bantai. Janji ada strike, muka ada senyum. Fish on. Untuk penuhkan tong. Takut tong dia tak cukup kan. Ni awak kalau ada jenis sini ni memang pergi je ni. Macam ni. Alhamdulillah ya Allah, memang. Ya Allah, boron. Nanti kan. Boron lah kau. Memang dia nanti ni. Bagi pengalaman baru untuk MES. Oh yes. Tak menyesal ngah beli ni. Siapa dia sebenarnya? Amy Soya? Amy Soya. Amy Soya sekarang. Amy Soya seterak lagi. Tapi dia makan macam ni. Slow je kan? Slow je. Kalau slow tu jenak Jenak ni jenak bantal ni. Mesti loko ataupun MJ. ketiak hitamnya. Kenapa sekarang ni tak rasa ni? Kat mana ni? Baik aku karau sekali lah. Takut. Bismillah ya Allah. Ini ada sangkut dengan somebody lah. Okey, kita sama-sama tolong tarik Sabar. Takut. Sangkut ni patutlah berat. Campur dengan berat jig lagi. Ni kita tolong sekali. Kamu buat apa ni? 3 orang. 3 orang punya. Weh, ini aku punya ni. Keluar putih memutih-mutih lautnya. Weh, besar mat. Weh, besar weh. Weh, jenahak besar weh. Jenahak besar. Bantal weh. Bantal weh, bantal. Siapa punya tali? Kita tengok. Mestilah saya. Nasib baik. Kali submarine. Tolonglah timbang. 2 ranking ke depan lagi. Jadi kek cancel. Cepat dia berbelit. Nam, tolong Nam. Okey, nice. Abul, cik apa tu Abul? Nanti jap. Tahu angkat ni. Tak apa. Tak payah angkat. Leraikan yang tu dulu. Tapi kamu pakai 2 T ke? Satu GT. Oh, saya punya satu lagi Oh, okey. Tu dia. Dia dapat mayung enggak ah? Mayung. Memang dia maha guru mayung ah. Kita tengok sikit mukanya. Orang PD, kamu mak betul-betul budak ni. Kita tukar umpan jap. Dan kita tengok air Air dia dah dapat jenahak. Air, satu post di sini air. Oh lama. Emas guys, emas. Angkat sikit air. Tak nampak. Okey air, mantap Yeah. Fish on guys. Strike off camera. Kita cuba Oh, gelap sikit Ui. Kolam section 24 Tapi geleng-geleng kepala ni. Batu pun berat. Tak tahulah dalam GoPro ni boleh nampak ke tidak.
Kita rekod je dulu. Oh, Farida. Putih. Tolonglah kau gol. Apa benda? Apa benda tu? Jenak. Jenak ke? Buron. MJ lah weh. Oh yo. Tolong Teh. MJ guys, MJ. Jap. Okey, ngam. Anam. Dahsyatlah umpan Anam. Ha. Alhamdulillah siap dengan doa. Mantap ah. MJ Rudin guys. Okey. Bersemangat. MJ Rudin. Yang ni kita kena ambil gambar. Weh, ada MJ? Ada? Tak ada kan? Tak ada kan? Semua orang tak ada MJ lagi kan? Yes! I'm the champion ikan rare. Aku yang tali kau kan? Aduh, itu yang Allah marah. Dapat je ikan, sombong. Aku rasa gesek. Gurau aja ya guys. Dia makan dalam. Memang belanja dulu tadi. Lepas tu saya hantar. Pow! MJ guys. Lama saya tak dapat MJ tu. Bottom. Kita tengok apa benda? Seafood Amy S. Ikan rare. Dulu. Sekejap Dia buat tinggal sepuluh. Lambat. Lemah. Boleh tak? Okey, lepas. Okey guys, ni dia. Ini adalah MJ Rudin. Okey. Ini MJ Rudin. Okey. Ni kalau kat kolam orang panggil kaci ni. Ni kat kolam yang korang panggil kaci tu, nilah dia untuk kawan-kawan yang kolam. Okey, tapi kat laut ni nama dia MJ. Kambing saya okey lagi, boleh terima. Okey, MJ. Mantap guys. Yeah. MJ, kau tengok dia fight tadi macam mana. Aduh. Ni jauh. Tu. Depan jauh. Oh, yang ni kasar dah ambil ni. Nampak macam kat sana ni. Tak, atas tadi macam ada ikan. Tak tahu lah. Ya, betul. Oh, yang ni berat weh. Yang ni berat. Oh, Tali macam kat bawah ke? Tali bawah sini. tadi kat bawah. Tadi saya kat bawah. Bawah sini. Oh, yup. Besar yup. Tu lah tali bawah. Pergi berderak balik berderuk. Boleh satu kali karawan je. Ui. Double strike, triple strike, four strike. Tak. Cuk. Tengah. Ha? Relax je. Oi, aku masuk sana aku rasa. Takut koyak ni. Aduh. Mimpi ngeri aku malam ni. Dia makan sebelah ni. Dia makan orang sebelah punya. Cantik. Sangkut badan. Ni hilang dengan batu sekali ni. Ui. Kejap. Ni tak terbabit dengan aku ni. Kejap. Jangan. Masuk tali dalam. Sabar. Aduh, putus bergesek tali kot. Malam nasi goreng. Yang tadi betul putus. Sangkut dekat si Amy Soya. MAS. Confirm. Dia punya ikan mayung. Sebab penuh lindi. Tapi fight dia padu lah guys. Memang padu. Mayung tu pun lepas. Kita buat rambut baru. Itu dia Amy, saya rekod ni bateri. Bateri ada banyak ni. Akhirnya Amy strike. Amy L. Alhamdulillah. Tu dia, ikannya sudah sampai dan wow, mantap.
Mantap ah. Jenah. Yeah boy, alhamdulillah. Okey. Jangan bagi kau tak nampak. Bagilah penuh. Penuh. Nanti kau tutup kaki kau. Okey, itu dia Mi. Tengok kaki kepit-kepit. Ya. Oh, tengok muka dia. Oh, mantap sekali. Sekarang jam 11 malam ya guys. Strike off kamera lagi. Bottom. Okey, kali ni kita pump slow. Tak tahu lah korang boleh nampak ke tak ni. Dia nyut. Ha? Ya. Seolah aku. Double strike. Sini sana bang. Boleh. Oh, ini bukan mayong. Ini ada barang. Hai. Dapat bang? Ha? Dapat di sini. Memang kita biasa bertemu ke? Yalah, awak kan maha guru. Ngam-ngam terlelap. Saya terlelap tadi. Tak apa tarik terperanjat je. Buat pula aku nak naik. Tak apa, tak payah naik. Ni bawah ni je. Putih, mayung ke? Mayung ke? Bukan. Tu abang. Tu apa? Bukan mayung ke? Otek. Oh, ni otek. Otek. Otek ni family mayung ke ah? Mantap guys. Tak tahu boleh nampak ke tak? Kita pergi belakang. Tu dia. Jenak. Dia kata apa? Otek. Ada beza ke? Ni bukan mayung. Jenak. Oh, Sifu dapat jenak weh. Oh, muka dia. Tengok kamera sikit. Gigi simpan sikit gigi. Ya. Oh. Mana ni? Jap. Happy birthday ya. Dah ke? Banyak harus ni. Okey, turun je dulu belakang. Itu dia. Amy Labadis kuku. Labadis kuku. Labadis kuku. Come on. Labadis. Nam, eja ikan untuk Mirul Nam. Mirul kuku. Siapakah gerangan? Apa? Ada makan? Ha? Tak, ni tahan. Lumpat ya, Be. Okey. Sampai. Sampai. Ui, jenak. Ya, Oh. Sudah 2 ekor dia jenak. Mantap Mi. Padu. Yeah. Strike lagi guys. Strike yang gelap gelita. Memang gelap tak nampak apa ni. Kita off dulu. Jaki naik sampai atas. Saya sharekan. Tu dia. Otek lagi. Bahaya guys. Sengat dia tu. Mantap Anam. Sekejap lagi.
Nak gapo ni? Gapo dia? Nak ikan tamban. Tamban. Ha? Tamban pula dah. Sardine. Sardine ni? Yes, sardine. Woi, sabar. Marah. Buat GT je pula. Salur memang mayung ngotek GT ni. GT. Okey, mantap. Anam dapat GT weh. Dia kata GT. Kalau umpan hidup nak pasang macam mana apa ni, Bul? Sangkut gigi dia. Ha? Sangkut gigi dia. Sangkut gigi dia? Serius ah? Ajak. Cangkuk. Okey, kita tengok cangkuk umpan hidup Oh, korang nak tengok yang ni Ocean ni Kalau macam tu tak mati ke? Tak, tetap ni bibir dia. Oh, okey. Oh, cangkuk sikit je lah maknanya. Lepas tu belakang, tengah belakang. Padam kau. Cakap biar orang rehat Ocean Macam ni tu. racun gua lah. Nak rehat ke? Mana jadi? Where's that? Aku dah nampak dah. Okey, pecah guys. Kamu pusing air. Macam kelibat mayung. Nampak macam jenak. Oh! Mantap lah, Nam. Oh, besar aku set tu untuk jenak je. Oh, set tu untuk jenak je. Mana boleh mayung. Okey. Anam letak ikan selah, Anam. Okey, fish on guys. Sekarang kan dah tengah malam dah ni. Kita mencari jenang. Ya. Bocah guys. Yeah boy. Okay guys, pagi hari yang ketiga. Saya tidur orang tadi pukul 2 saya tidur. Tapi dia orang kata sebelum subuh ada apa, Bul? Oiling Tongkol. bawah ni Keliling but. Taruh makan. Berapa ribu ekor tongkol dapat? Berapa? Tahu berapa tapi Banyak ah. Banyak tak? Lebih kurang 150 ekor. 150 ekor. Mantap sekali guys. Padu. Ini bagus ni. Ini bagus. Alhamdulillah. Saya terkolap lah. Orang subuh ni. Subuh. Bukan. Okey, kita teruskan. Hari ni sampai pukul berapa ti agak-agak? Ini pun dah dekat tengah. Air pun dah habis. Ais pun dah habis. Pelan-pelan balik lah. Alright guys. Nanti apa-apa saya akan update lagi Badan semua sakit ni. Dah hampir penuh Jom kita tengok jap. Sebab badan semua sakit ni. Kita selalu pepah jig. Kalau semalam tadi pepah batu ladung. Berat. Oh, ini para mayonges. Okay, mayonges. Ini kita punya peti hikmat lah. Peti hikmat kita. Dijangkakan padu lah kalau dalam peti hikmat ni. Oh yes. Oh, itu dia jenahak. Para jenahak. Macam-macam lah dalam ni. Ada tongkol. Ada macam-macam lah. Okay guys, alhamdulillah. Rezeki anak-anak. Yeah. Saya mancing belum sampai lagi. Tapi kita tengok Anam, macam mana Anam lauk hari ni? Untuk makan pagi hari ni. Nasi lemak guys. Padu. Nasi lemak telur sebiji Telur mayung.
Okey. Air pertama kita orang memang target sisir ikan pelaji kan. Air kedua kita cari mayong. Nak sebab telur dia mahal kan? Sebab Sekilo telur 55. Kilo 55. Alhamdulillah tutung penuh dengan telur mayong tu. Kalau ada yang nak order bagi tahu lah. Mantap. Yeah. Korang tengok konsep dia macam ni lah. Bila ada arus kan, boat jalan, tengok live well. Ikan dia ni, agresif, cergas. Korang tengok nanti bila berhenti kan, diam je kan, dia tak ada arus kan. Okey, jadi Hati King of Barakuda. Tu tengah boiling. Apa nak Apollo? Okay, sekarang kita main Apollo sekejap Saya nak 12 kilo. Kita cari lauk sekejap. Alah, hai. Ada Sebab kita pun air dah habis. Bang, kayaknya tak player ni. Player saya dekat seat tu, seat belakang tu, player hijau tu. Tamban ti. Apa ni tercabut weh? Kau punya knob ni. Belakang Alah, bersimpul weh. Tak. Oi, Mantap guys. Ini buat lauk guys. pakai glove ni. Kena pakai glove. Sebab dia bercampur dengan jaru kan. Biasalah you cari modal. Bang, minta tutup. Sebentar. Tong teng. Okey, kejap guys. Ajing. Tali berapa pound? 0.1. Apa bang? Tali berapa pound? Tadi 1.8 LB guys. Mantap begitu canggih sekali. Dan kita mendapatkan satu ekor monster. Yes, itu dia selar. Ikan yang berkualiti, sedap dimakan. banyak protein. Baru komplit ajing. Kena pakai tu. Maknanya kena kas sekali lah. Ajing dia tak boleh pegang pakai tangan, nanti kotor. Nanti kotor. Kena pakai benda tu. Baru jeput. Okey. Sekejap satu kali lagi Cukup lah guys. Ini hasil ajing Ikan bini sayang. Setung, sana setung. Alhamdulillah. Cukup lah tu. Ngam. Yeah. So kita pergi mana ni? Habis lah? Pulang. Okey, kita akan berangkat pulang. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Yeah. Begitu gagah sekali. Muhabatin. Muhabatin Para peserta semua sudah selamat mendarat di markas. Okey. Ni kita ada Muhammad Hafiz Muhammad Bateri. Okey, Abul. Chonobul, mantap Thanks for Batu everything. Fast. Thanks for everything. Everything, everywhere where you are. Wherever you at. Don't forget to subscribe. Don't forget to subscribe FZ Studio. Yes, Fazluzadin Zakaria channel YouTube Yeah, channel YouTube. Okay. And come to FZ Studio. Yeah, come to FZ Studio. If you don't know, let us Okay. Alright. Okay, ini dia. Ni boat 3 Barang. Nama dia Barang. Ni nama dia Barang. Ini Angah. Don't forget. Angah begitu padu sekali. Jangan lupa follow. Angah ada channel YouTube juga. FZ Studio. Okay. like, share and sarapakat. Sakarat. Okay. Anam bagus.
Ni tak tahu lah muka boleh nampak tak ni? Nampak ah muka hang? Amy Mak Piau. Okey. Amy. Lepas tu ni tu Amy S, Amy L. Lepas tu jom kita tengok. Kita tengok dekat sini, tim lagi satu, bot lagi satu. Barang tadi dengan bawang, ini bawang. Bawang besar, bawang kecil, bawang Holland, bawang USA, Amerika Selatan semua kat sini. Ini Pejal. Dia memang penyenyak orangnya. Tapi dengar kata dapat ikan besar-besar. Alhamdulillah. Alhamdulillah, mantap. Ini kita ada atai. Atai, mantap sekali atai. Okey Ya boy. Ahmad. Ahmad tahniah. Berapa kilo Ahmad? Tak timbang ke bang? Diorang tak ada timbang. Oh, ya ke? Lepas tu ni abang si barang. Nama dia Ali. Ali Abu Bakar. Lepas tu ni Mak Dan. Mak Dan Melayu punya orang Terengganu. Mak Dang. Mana bang? Baik bang? Baik. Kita dapat ikan besar rumah. Besar rumah. Lawak lah. Betul. Lebom dia mu tengok tok muak ikat belakang. Ni kita ada acai. Yang ni nama benda? Rifai. Ya Allah. Rafael. Mana Rifai? Okey, semua tengah kemas-kemas segini apa semua. Alright. Homestay dia apa semua. Okey, kita nak kemas barang apa semua nanti dulu. Kejap lagi saya update lain Yeah. Ni antara hasil bot lagi satu Ui, orang ada boron lah. Mantap. Siapa dapat boron? Oh, dapat. Mok. Pegang habis, Mat. Oi. Nampak gaya. Memang dia orang ni siap megang lah. Okay, kita ada King Mayong daripada bot kita orang King Mayong rasa macam mana ni? Kalau tengok daripada hasil dia orang ni macam mana rasa? Hasil ni yang sana bot sana jangan ditimbang. Buat malu di kampung. Maknanya kita susun pun tak payahlah Payahlah elok lah. Awak bagi-bagi je lah apa yang ada. Bagi-bagi diam-diam. Jadi dalam bot teruslah senang bagi. Kalau dalam Jangan gigil. Bukan macam gigi yang ketat. Macam Mak Saleh kan kau ni. tak pakai baju dengan seluar singkat dia. Berapa kilo bai? 21. Mantap. 21. Segan aku nak ambil gambar ikan orang. Ni GT ni tadi berapa kilo? 21 Okay, ni dia GT. Okay, boron mantap sekali. Batuta 3. Okay, tu MEL sedang menjalankan tugas dia untuk mendapatkan ikan yang terberat pertama, kedua dan ketiga Nice. Macam bot kami kalau disusun campur dengan ikan Apollo kalah dia bang. Kalah kalau campur dengan ikan Apollo lah. Mantap guys. Yeah. Kita Amirul lah. Ni hasil batuta 5 kami. Pada segi banyak lagi yang kami punya. Cuma kami suka ikan laut dan kami juga ada patin buah. Nampak koleksi di belakang tu. Lagu. Ni. Tengok patin buah kami ada banyak. Patin buah. Ni kalau susun ikan-ikan Apollo ni, tak cukup JT ni. Cukup. Jadi dia orang tak ada apa. Tak, boleh. Alright, yeah. Tadi kita dah buat pembahagian ikan. Ni tengok dia orang ready ke makan tengah hari. Mantap sekali guys. Kari jenaha. Ini memang padu guys. Ini memang padu. Lepas tu telur. Telur. Pada selok. Pada selok. Dia selok dia ambil banyak telur. Malam selesai. So kita pun dah selamat sampai JT. Apa yang kita rancangkan semuanya berjalan dengan lancar. Game pada hari kedua kita buat game dari 8 pagi hingga ke 8 pagi hari ketiga. Alhamdulillah semuanya pun selesai. Kita dah ada pemenang-pemenangnya. Dan hari ini kita bagi segala hadiah kepada pemenang-pemenang. Alright. Alhamdulillah. Okey.
Kategori ya. Okey, kita ada 8 kategori. Ikan berat pertama, kedua dan ketiga, ikan terkecil, ikan rare, badi kumpau, Kau dah tak dapat ni. best player, lepas tu siapa strike paling sikit. Lepas tu kita ada petugas paling mantap dan cabutan bertuah. Okay, alright. So, Hadiah sumbangan hadiah sumbangan daripada Misteri Fresh Ocean, daripada Local Jigger, daripada Sigat, Dual dan JDMG. Alright, mantap. So saya rasa saya boleh sebutkanlah pemenang-pemenangnya. Ya, baik. Okey, pemenang pertama bagi ikan berat pertama. Cari bawah. Saya bawah cabutan bertuah. Oh, okey. Bawah menang. Kita bagi grand prize terus ya. Pemenang pertama grand prize. Ikan berat pertama dimenangi oleh Ahmad. Titi seberat 21 kilo. Belah ni gelap ah. Saya bagi. Oi. Tahniah Inci Ahmad. Mantap. Mantap. Nasiak. Hidupkan ni. Terima kasih Mat. Okey. Ikan berat kedua dimenangi oleh Barang. Kobia. Berat 9 kilo. Saya. Okey, Yukuri PE3 daripada Misteri Fresh Ocean. Sama-sama. Seterusnya, ikan berat ketiga Dimenangi oleh Amy Lending. Yang penting ada nama lain. Tak ada. Oi. Okey. Hayakuku. PE36 daripada Misteri Fresh Ocean. Terima kasih. Terima kasih. Ya Allah. Okey, seterusnya ikan terkecil, jigging ataupun bottom dimenangi oleh Abul. Ikan selah ada 3 inci. Kena kat jig. Okey. Ada dia apa? Hadiah life jacket. Okey, life jacket daripada Sigat Sorry boleh lihat sikit. birthday Selamat hari jadi. Terima kasih bang. Tempat kelima, ikan rare. Ikan rare. Dimenangi oleh Hafiz Muhammad Bateri. Ikan apa? Kerapu strawberry. Ini satu je yang kena. Mantap. Hadiah juga daripada Sigat Life jacket. Tanya anda boleh. Mantap. Nak panggil. Enam seterusnya badi kumpau. Badi kumpau lah. Tapi dia yang paling masalah. Dia paling masalah. Jadi dia ni dapatlah dia layak. Setelah kita pilih dia layak. Ahmad Potar. Dia bukan paling masalah. Banyak masalah. Dia orang guys, kalau korang nak tahu Lalu tak kira dia dah penat, dia dah mabuk, dia buang set dia dalam laut. Memang bang, sini bang. buang semua. Awak Dia daripada Sigat bang. Mari. bang tidur pun dapat dia. Best player. Best player ni daripada darat sampai ke laut selama 3 hari 2 malam. Pemenang dia adalah
Bawang Yakuza. Dia tak tidur 3 hari ya. Okey, ada daripada Sigap juga Life jacket. Mari. Dalam lama-lama saya mancing. Inilah first time saya dapat live. You ke? Salam. Saya tak ada live jacket. Dia pegang dulu tu. Betul. Memang tak ada live jacket. Aku selama panjang mancing ni, kau tahu tak? First time dapat. Gila. Okey geng. Biasa kami Main barang dia. Lapan. Payah beli lah. Strike paling sikit. Dia orang paling sikit kali strike. Hampir-hampir kumpau. Hampir-hampir. Angah Hazrin. Okey, dia merupakan life jacket daripada Sigap tu. Berani. Salam lu. Dia pegang sini. Okey. Happy ya? Alhamdulillah. Ada fotografer ni? Dia nak salam. Okey, seterusnya petugas paling mantap Amy Matpia. Tolong, Jeti. Thank you. Abang TV. Thank you jadikan program. Abang TV. Tahniah. Tolong cat. Terima kasih bantu kami. Jap, minta tolong Abang TV. Dia jagi dia bagi. Jagilah. Jagi. No. Kita tunggulah. Kalau TV tengah cakap telefon tu. Telefon. Okey, Jagi. Okey, cabutan bertuah. Okey, cabutan bertuah Okey. Mereka yang belum dapat lagi tu semua. Untuk yang belum dapat sahaja. Yang belum dapat sahaja. Saya beritahu dulu. Nombor 1, nombor 2. Nombor 3, nombor 4, nombor 5, nombor 6, 7, 8 dan seterusnya. Nasib lah. Lagi satu dulu. Satu ke? Dia siap besar. Letak aku buah ni. Okey. Nombor 1. Ai. Sumbangan daripada Dual. Rated Dual. Mantap. Bagi saya pegang kotak. Terima kasih. Okey. Terima. Abang nasihat. Oh, dia sebutkan dia, kita sebutkan kita. Nombor 10. Dia. Bejan. Hampir dapat jeruk. Tukar banyak hari kan. Ada daripada JDM Jig ya guys. Tekong memang fix ni. Buat sendiri. Okey, tempat ketiga. Tali dual 30 pound, 300 meter, 8 sulam. Nombor 2. Pas. Jadi ngambung. Dulu sabar. Babat, reel ada tali tak? Okey, kita cuba adil seadil-adilnya Keempat. Rafi'i. Rifai. Rafael masuk, Rafael. Mana dia? Dia dah balik. So, maknanya DQ lah. Tidak hadir. Okay, next. Ucup tidur. So, Boleh lah. Dia dah mabuk lah tu. dia masih ada kat sini. Masih ada. Ucup ya. Ucup. Okey, wakil Ucup. Siapa sebilik dengan Ucup? Ni. Partner baik. Okey, hadiah daripada JDM Jig Mantap. Okey. Kita bagi dekat Inci Ahmad. Masuk poket je. Seterusnya. Dia untuk kawan. Madan. Dah balik. DQ. Okay, seterusnya. Line tu. Pakai main line patut. Kucai. Kucai. Kali dual 40 pound, 8 sulam.
Dekat dia. Sama-sama. Rapat sikit, rapat. Ali. Ni barang dah dapat jual balik lah. Ali. Hadiah daripada JDM Jig. Fast Jig punya. Oi, tenggiri ni. Set tenggiri. Enam. Ali dual 40 pound, 8 sulam. Okey bang Sama-sama. 80 pound. 40. Memang Yai dikejut aku orang kalau dapat. Satu. Cantik. Bagi dekat Amy Mak Piah kategori apa benda ni? Petugas terbaik. Staf pembantu terbaik. Baik. Ini, mana? Red colour. Jangan bagi lu, aku nak suruh dia beli kotak. Amy Mafia. Jangan dikotak jinjit sekali. Tu, bagi ucapan dia tu. Terima kasih saya pernah motor. Okey, ayo belum habis. Sabar. Sangat. Untuk Kategori Oh, ada tekong terpadu. Tekong terpadu. Tekong terpadu. Tekong terpadu. Okey, bye. Tekong tu tak punya dia kapten. Kapten dengan Kapten dan chef. dan kru. Deck kru. Deck kru, Deck mantap. kru. Ada sedikit oleh-oleh daripada Oleh-oleh. Dual dengan JDM Jig. Apa namanya? Duduk mana? Abang duduk sini. Abang Nasihat duduk sini. Okey. Okey. Oh, saya bagi. Terima kasih. Padu. Terima kasih. Tekong dapat. Seterusnya. Barang jadi. Barang lagi. Hari-hari mereka. Durit timbang. Kena sorak. Kita menang. Kita menang sorak. Nanti kita buat kategori menang sorak. Dah sorak kamu kedai. Kategori buatan dah squad banyak siapa? Nanti pandai-pandai bagi macam mana. Main depan sikit. Rapat sikit. 1, 2, 3. Berminyak muda bang. Terima kasih bang. Terima kasih banyak. Para-para semoga InsyaAllah kalau tidak ada hal tahun nanti ke depan kita cubalah untuk buat lagi. Kami sokong. Kami boleh pada pihak-pihak Tekong yang bawa apa-apa yang kurang apa kami minta maaf apa semua. Samalah. Apa lebih kurang minta maaf apa semua. Berminyak pula bang. Pakai kari. Yang melawak apa kelebih kat tu kurang ah, minta maaf lah. Hati baru. Aku apa dia minta maaf sih. Nak mandi kan kau. Mandi dia mayong. Aduh. Duri timba. Jadi lende mereka. Oi, gemuk dia. satu lagi, belum habis lagi. Oi, tak habis. Kau dah dapat semua kau nak. Lepas tu kau nak belah macam tu ke? Bagilah ucapan. Okey. Jom bagi. Saya bagi saya kau. Ambil gambar. Ambil gambar. Ambil gambar ramai-ramai. Sini ya. Sini. Boleh nampak semua. Terima kasih kepada FZ Fishing Studio, Local Jigger, Nosh Fishing. Jadi itulah dia guys. Kita orang punya trip 3 hari 2 malam ke Tukun Perak dengan kawasan sekitar bersama Nosh Fishing. Dan saya juga nak ucapkan terima kasih kepada kita punya penganjur Local Jigger
yang bekerjasama dengan saya lah, FZ Fishing Studio. Dan terima kasih juga kepada sponsor-sponsor kita orang daripada Mystery Fresh and Ocean, Seaguard, Dual Fishing dan JDMG. Terima kasih banyak-banyak. Jadi insyaAllah ke depan ni, andai kata ada rezeki lagi, kami akan cuba untuk anjurkan trip sebegini lagi. Ada banyak tempat lagi kita boleh pergi, banyak tempat juga yang masih belum kita explore. Jadi insyaAllah korang doa-doakan ya. Jadi takat ni dulu video kita kali ni. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe. Lagi satu, jangan lupa datang ke kedai saya di Sungai Chuh Rawang, FZ Fishing Studio. Dan kalau korang nak support saya yang daripada jauh apa semua kan, korang boleh pergi check out dekat www.fzfishing.com. Alright, jadi takat ni dulu. InsyaAllah kita akan berjumpa dalam video selanjutnya. Yeah. Jadi dekat sini kan ada satu maklumat penting untuk anda semua, berita gembira untuk anda semua. Pendaftaran untuk trip Tukun Perak 2026 telah dibuka ya guys. Jadi kalau ada antara anda yang berminat untuk nak join trip ni tahun depan 2026, korang boleh check out dia punya detail dekat dalam video description dekat bawah. Mantap ya guys. Kita nak cari 50 player, 50 fighter, 50 pemberani untuk next trip. 5 bot akan keluar daripada Nosh Fishing menuju ke Tukun Perak. Ngam ya guys. Dan insyaAllah kita akan bawakan hadiah-hadiah yang menarik untuk setiap peserta. Alright. Yeah.